Kalau kita lihat di sekeliling kita hari ini, apa yang kita boleh nampak? Kita akan nampak syarikat-syarikat gergasi memonopoli hampir kesemua aktiviti harian kita. Contohnya, bangun pagi kita buka WhatsApp, scroll Facebook, Instagram, Threads, semua tu milik syarikat Meta. Masuk office kita guna Windows, kita update LinkedIn untuk cari kerja baru, semua syarikat Microsoft. Nak berhibur, nak belajar, kita buka YouTube, Google Search, Gemini AI, semua milik syarikat Alphabet. Okey, persoalannya sekarang, kalau anda seorang pendiri bisnes, macam mana nak survive kalau terpaksa bersaing dengan syarikat-syarikat gergasi hari ini? Buku yang kita akan kupas kali ini menceritakan apa yang bisnes boleh belajar daripada teori evolusi biologi untuk terus bertahan dan berjaya. Saya Yuhaki Fitri, anda bersama saya dalam misi 1 minggu, 1 buku ekonomi dan bisnes. Mari kita berkenalan dengan buku ini. Tajuk buku ialah Modern Business Management, ditulis oleh Xin Wei Thao, seorang profesor penuh di Jiangnan University di China. Diterbitkan oleh Palgrave Macmillan pada tahun 2025. Palgrave Macmillan ini antara penerbit buku yang paling berprestij di dunia dan sering kali jadi rujukan oleh pakar-pakar industri. Buku ini setebal 200 lebih muka surat di Kindle, tak terlalu berat, bahasa straight to the point. Kalau anda berminat, anda boleh dapatkan dengan klik link affiliate di description di bawah. Tanpa membuang masa, jom kita mula baca. Kita semua akan bersetuju yang bisnes hari ini, terutamanya dalam sektor teknologi, bergerak terlalu laju. Waktu kecil dulu, kalau generasi saya lah, kita beli handphone Nokia 3310 atau orang Kenerang panggil Nokia 33 Sekupang. Handphone tu boleh tahan sampai 10 tahun. Phone sekarang, setiap tahun keluar model baru, software update setiap bulan. Generative AI keluar tahun 2022 dulu, tak sempat kita nak khatam, sekarang semua kelam kabut dengan agentic AI pula. Okey, ada satu hipotesis biologi yang menarik dalam buku ini yang dinamakan Lifespan Heartbeat Hypothesis. Hipotesis ini menyebut haiwan yang degupan jantungnya laju lebih pendek umur daripada haiwan yang degupan jantungnya perlahan. Saya bagi contoh, binatang seperti tikus, anjing, kucing yang laju degupan jantung, hayat mereka lebih pendek berbanding mamalia yang besar seperti gajah, ikan paus yang dikatakan memiliki antara 1 ke 1.5 bilion kadar degupan jantung sepanjang hayat mereka. Okey, berbalik kepada bisnes teknologi. Boleh saja kita cipta handphone yang tahan 10 tahun macam dulu-dulu, tapi tak. Syarikat teknologi kata itu ketinggalan zaman. Kita mesti laju. Kita mesti sentiasa berinovasi walaupun setiap 10 minit. Contohnya, kalau anda tak laju, tak ikut trend, syarikat ini kata anda akan ketinggalan. Tapi, penulis berpendapat, mungkin sebenarnya bukan soal siapa paling laju, siapa yang paling mengikut trend. Tapi, kalau anda nak bisnes hidup lebih lama, anda kena tahu bagaimana nak kawal degupan jantung supaya lebih perlahan dan lebih tenang. Bagaimana? Dengan cara fokus dan sabar dalam satu bidang sehingga anda betul-betul cemerlang dan susah untuk ditiru oleh orang lain. Apple pada awal penubuhan fokus kepada pembangunan komputer. Walaupun banyak persaingan ketika itu, mereka terus fokus meningkatkan produk design, user experience dan inovasi sehinggalah jadi gergasi sekarang ini. Nvidia mula projek AI 20 tahun yang lepas ketika semua orang tidak memandang kepada AI. Ringkasnya, dalam dunia yang serba laju ini, kestabilan dan kekuatan untuk terus bertahan dan hidup bukan datang mengikut arus, tapi datang dari akar yang dalam. Sekarang, kalau anda tanya saya, ada tak teori yang boleh saya gunakan sebagai strategi bagaimana nak gerakkan bisnes saya? Jawapannya ada. Ada satu teori sains, bukan dari evolusi, tapi dari ekologi. Namanya Archaea Selection Theory. Kalau anda tak pernah mendengar teori ini, bagus. Sama dengan saya. Sama-sama kita belajar. Secara ringkasnya, alam semula jadi ini, dia ada 2 strategi survival. Satu, spesies R selection. Macam tikus, lalat, lipas, serangga. Mereka ni bertelur dan membiak secara banyak dan pantas. Tapi, kadar survival setiap seekor tu rendah. Membiak je mati. Membiak je kena pijak.
Strategi ini boleh menang bila persekitaran tak stabil, sumber tenaga tak banyak sebab kuantiti tadi mengimbangi kadar kematian. Baik, yang kedua, spesies kedua, K selection. Macam mamala yang kita sebut sebelum ini, gajah, ikan paus, termasuk manusia. Kita membiak sedikit, tapi investment untuk menjaga keturunan kita menggunakan sumber yang banyak. Strategi ini boleh menang bila persekitaran itu stabil walaupun terpaksa bersaing. Dalam kes ini, yang menentukan survival itu adalah kualiti seseorang itu. Okey, sekarang anda mungkin bertanya, apa pula kaitan dengan bisnes? Aku nak kena beranak banyak ke macam mana ni? Sabar, jauh sangat melalut tu. Buku ini tunjuk contoh dua tokoh yang mewakili dua strategi ini secara individu. Yang pertamanya, Elon Musk, triliunaire pertama di dunia. Dia menggunakan strategi R selection, iaitu membiak secara banyak. Bukan literally, tapi bisnes dia ada banyak sektor. Payment, kereta elektrik, tenaga solar, roket. Dia try banyak bidang. Dia cepat bergerak dan berani terima risiko. Kadang gagal, tapi bila menang, menang besar. Tokoh kedua, Warren Buffett. Dia menggunakan strategi K selection, seperti research yang mendalam sebelum buat satu keputusan investment. Strategi ini penting adalah sabar, tunggu timing yang tepat, fokus kepada data, bukan kepada kepuasan emosi semata-mata. Kedua-dua tokoh ini berjaya bukan sebab satu strategi itu betul, satu lagi salah. Masing-masing sesuai dengan jenis persekitaran dan personality masing-masing. Maksudnya, sebelum pilih antara dua strategi ini, persekitaran anda macam mana? Kalau syarikat anda sekarang dalam fasa pertumbuhan atau growth, semuanya pantas, tak stabil, banyak kena eksperimen, anda kena membiak dengan cepat. Bermaksud, cuba banyak benda, banyak produk dan terima kegagalan kecil. Tapi, kalau syarikat anda dalam fasa matang dan stabil, pasaran tu mula banyak permintaan dan juga persaingan, anda kena kuat akar dalam dan fokus kepada kualiti dan kesabaran. Sekarang, kita masuk bab pengurusan organisasi. Anda mungkin pernah tertanya-tanya, kenapa syarikat aku cekap, kos operasi rendah, tapi tak ada idea-idea baru? Macam mana ya nak tiru sistem pengurusan syarikat-syarikat gergasi seperti Google, Meta, Amazon? Mesti dia ni lean, cekap, tak ada pembaziran dan banyak idea-idea baru. Well, realitinya, syarikat teknologi tinggi ini, mereka boleh pilih untuk tidak cekap. Satu, sebab mereka ada duit yang banyak untuk rugi. Kedua, kadang-kadang cekap pengurusan ni tak semestinya membuahkan inovasi dan idea-idea baru. Okey, kita ke belakang sedikit. Kita belajar sistem pengurusan yang digunakan oleh mana-mana syarikat di dunia ini. Ada dua falsafah yang berbeza. Pertama, Key Performance Indicator atau lebih dikenali sebagai KPI. Dan kedua, Objective Key Results atau lebih dikenali sebagai OKR. Okey, kita bincang bab KPI. KPI ni gaya dia macam autokratik sikit, suka memerintah. Orang atasan akan pecah-pecahkan target kepada nombor-nombor yang spesifik dan turun kepada orang bawah. Dan orang bawah pula patuh dan achieve angka-angka KPI itu. Tak banyak ruang untuk orang bawah persoalankan why. KPI ni sesuai bila proses tu dah stabil. Macam kilang, macam supply chain, macam kerja pentadbiran, semuanya boleh diukur dengan nombor-nombor KPI. Okey, OKR pula. Sistem dia macam lebih demokratik sikit. Hala tuju tu jelas, tapi cara nak sampai, kau yang tentukan sendiri. Orang atasan just bagi arah, tapi bukan arahan spesifik. Bila yang sesuai untuk OKR ni? Bila kerja yang penuh dengan ketidakpastian seperti research and development, ataupun kau kena create produk baru, atau kau kena reka sesuatu yang belum ada standard untuk dibandingkan. Tapi cabarannya, realiti tempat kerja kita pada hari ini tidaklah sehitam putih itu. Contohnya, perusahaan kecil dan sederhana yang melaksanakan OKR secara bulat-bulat mengikut acuan Silicon Valley sering kali gagal. Kenapa? Kalau budaya kerja tempat itu memerlukan tahap accountability dan pemantauan orang atasan yang lebih tegas, anda perlu laksanakan KPI. Jadi, strategi terbaik bukanlah meniru orang lain, tapi membina sistem pengurusan berdasarkan situasi bisnes anda sendiri. Semua orang nak kaya cepat. Semua orang bermimpi untuk ada satu bisnes yang boleh buat duit dengan cepat dan banyak. Kat sini penulis ada bagi satu tips.
Buku ini ada satu bab dengan satu kata-kata yang sangat menarik. One step ahead is a pioneer, two step ahead is a martyr. Kalau diterjemahkan, satu langkah di hadapan, tahniah, anda seorang perintis. Dua langkah di hadapan, anda mungkin mati syahid. Atau pepatah Melayu ada menyebut, jangan lebih lajak daripada laju. Kat sini pengajarannya ada satu, timing is everything. Setiap perkara ada waktunya. Saya beri contoh. Kalau anda masih ingat sekitar 2022 dan 2023 yang lepas, pernah meletup di seluruh dunia, termasuk di Malaysia, perbincangan tentang 5G, tentang kereta tanpa pemandu, tentang smart city, Internet of Things. Atau kalau anda masih belum ingat tentang ada naik menara 5G di tengah-tengah kampung, sehingga ada yang menyatakan ini agenda Freemason untuk menyebarkan radiasi-radiasi kanser. Boleh ingat sekarang? Okey, persoalannya, mana teknologi itu sekarang? Penulis menyatakan kegagalan 5G bukan disebabkan teknologi itu tak bagus, tapi sebab dia keluar di saat infrastruktur dan permintaan orang ramai terhadap produk itu belum matang. Siapa yang ada kereta boleh pandu sendiri untuk guna 5G? Sebaliknya, AI. Kita lihat sekarang, semua orang menggunakannya. Kerana sewaktu AI keluar, kepingan puzzle dah sedia, GPU, cloud. Kita dah terlatih, tak kekok nak bersembang dengan robot di hadapan skrin. Cuma perlukan satu tolakan akhir. Dan di sinilah peranan timing. Orang yang tolak akhir itu, dialah yang dapat habuan besar. Itu memang lumrah dunia. Sebab masyarakat kita tak kisah pasal proses. Semua orang nak tengok siapa yang jadi hero di grand finale. Seperti pepatah, lembu punya susu, sapi dapat nama. Tapi, kita akan terfikir, kalau semua orang berlumba-lumba nak jadi penolak terakhir ataupun final innovator, sebab nak kaut untung dan kaya cepat, siapa yang nak buat research and development dan kerja-kerja yang tak buat untung tapi penting untuk masa depan? Kat sinilah penulis cadangkan kerajaanlah yang wajib membina dan menjaga akar industri, buat jalan, bangunan, pelaburan jangka panjang, sementara individu pula perlu bijak dan rasional memanfaatkan peluang untuk menjadi final innovator untuk menikmati ganjaran ekonomi. Sekarang, apa yang boleh kita buat? Penulis mengajak kita berfikir semula theory of evolution. Bagaimana yang paling berdaya tahan bukanlah yang paling kuat, tapi sebenarnya yang paling cepat menyesuaikan diri. Selalu kita dengar dalam kelas-kelas bisnes tentang keruntuhan empayar Nokia yang suatu ketika dahulu adalah raja telefon bimbit. Tapi disebabkan gagal menyesuaikan diri dengan teknologi touch screen, Nokia kini bankrupt. Amazon dulu suatu ketika hanya fokus menjual buku, kini menjual segala-galanya. Mereka fokus meningkatkan kualiti supply chain, inovasi dalam logistik dan sangat-sangat menekankan kualiti user experience. Disebabkan itu, mereka dapat menyesuaikan diri dengan cabaran dalam bisnes e-commerce. Kedua, kita juga pada akhirnya kena buat keputusan dalam konteks bisnes ini, keputusan bisnes mana yang perlu dijaga dan yang mana perlu dilepaskan. Dalam teori evolusi, ada konsep pemilihan semula jadi atau natural selection yang mungkin anda semua pernah dengar. Pemilihan semula jadi ini agak kejam sedikit. Siapa yang lemah, mati. Siapa yang tak sesuai dengan iklim sekitar akan hilang. Alam tak kisah pun kewujudan anda. Tapi, ada satu lagi konsep, pemilihan buatan ataupun artificial selection. Yang ni, manusia yang campur tangan. Contoh paling mudah, kebanyakannya buah-buahan yang kita makan sekarang, pisang, tembikai, apple, adalah hasil campur tangan manusia yang mengkacukkan benih-benih terpilih. Sama juga dengan binatang ternakan. Anda tahu tak, ada satu jenis kambing yang boleh pengsan kalau terkejut. Macam mana kambing tu boleh survive di alam semula jadi dengan banyak pemangsa? Tapi, kambing itu masih hidup sampai sekarang sebab manusialah yang campur tangan menternak dan menjaga kambing itu. Walaupun akhirnya untuk kita makan juga. Sebab tu, ada sesetengah bisnes masih boleh survive walaupun ikut hukum alam, boleh mati lama dah. Contohnya, paling ketara, bisnes automotif di Malaysia. Mungkin kalau dibiarkan survive dengan sendiri boleh mati kerana banyak pemangsa-pemangsa gergasi yang mengintai untuk makan. Tapi, bisnes kereta tempatan kita masih kukuh disebabkan kerajaan sendiri yang menjaga untuk kepentingan negara.
Pendek cerita, pengajaran yang paling besar dalam teori evolusi untuk bisnes ialah walaupun suasana sekeliling boleh berubah, teknologi makin canggih dan pemangsa-pemangsa ada di sekeliling kita, perlunya campur tangan manusia untuk menyesuaikan diri untuk terus bertahan dalam persaingan bisnes. Okey, sebelum kita habiskan video ini, saya nak kongsi sedikit cetusan fikiran peribadi berkenaan apa yang telah kita kupas sebelum ini. Ini bukan dari buku tapi pendapat saya sendiri. Yang pertama, situasi yang untuk kaya kita kena jadi final innovator. Walaupun kerja-kerja letak batu asas tu dilakukan oleh orang lain. Tentang perkara ini, saya teringat satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang famous, yang kalau anda orang Islam mungkin anda pun tahu, yang berbunyi, jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kamu ada sebiji benih tanaman, maka tanamlah. Hadis ini boleh menjadi pandangan hidup kita untuk tidak berputus asa, untuk terus menanam benih tumbuhan walaupun tahu esok tu kiamat. Dengan mentaliti sebegini, tidak timbul soal siapa mempergunakan siapa. Sebab masing-masing bekerja meletakkan batu asas walaupun tiada ganjaran duit, dan kita tak perlu lepas tangan untuk biar kerajaan yang buat segala-galanya. Yang kedua, buku ini banyak menyebut tentang bagaimana pemilihan semula jadi, natural selection tu, disebabkan bila sumber tak cukup untuk semua makhluk. Jadi, persaingan tak dapat dielakkan. Nak hidup ni kita kena bersaing. Terbalik daripada apa yang saya belajar dari sudut pandang ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah dah menyebut yang Allah jadikan manusia ini ada yang kaya dan ada yang cukup. Jadi, kata pentingnya di sini adalah perkataan cukup. Bukan sumber itu tidak cukup. Tapi, kalau hari ini, kalau sumber itu betul-betul tak cukup, itu adalah disebabkan kesan buruk daripada eksploitasi manusia sendiri yang tak adil. Jadi, perlu untuk kita nilai balik keadaan itu dengan berlaku adil dan juga mengubah cara pandang bisnes kita yang sebelum ini daripada hanya berorientasikan untung seperti kapitalisme kepada cara pandang yang mengutamakan keadilan dan kestabilan orang ramai contohnya. Okey, buku ini keseluruhannya ada 15 bab. Tapi dalam video ini saya cuma pilih 5 bab yang dekat di hati saya. Topik lain seperti macam mana nak pilih strategi diversification atau going all in dalam pelaburan. Ataupun topik lain seperti kecekapan industri lama versus ketidakkecekapan industri baru. Ataupun topik pertumbuhan sektor teknologi yang tidak nampak hujungnya dan apa yang kita boleh bersedia. Dan paling menarik topik pengajaran daripada pupusnya dinosaur. Kalau anda tahu berkenaan kesemua topik-topik ini, anda boleh dapatkan buku dengan klik link affiliate di bahagian description di bawah. Jadi, jom kita kembali kepada persoalan yang dilontarkan pada awal-awal video ini. WhatsApp, Instagram, YouTube, Google, Ads, Threads, TikTok dan banyak lagi. Kita hidup dalam dunia yang semuanya dikuasai oleh syarikat-syarikat gergasi. Soalan dia, sebagai pendiri bisnes, macam mana nak survive? Sepanjang video ini, buku ini bagi jawapan yang sama macam evolusi kepada spesies kecil dalam alam semula jadi. Kita tak survive dengan cuba jadi lebih besar dan lebih kuat daripada gergasi. Kita survive dengan cara bijak menyesuaikan diri dengan persekitaran. Cari satu niche, satu fokus, bina teknologi barrier dan terus menerus berinovasi dalam bidang yang gergasi itu tak fokus. Kita survive dengan pandai pilih alat pengurusan yang betul. KPI bila persekitaran bisnes kita dah stabil. OKR, Objective Key Results, bila syarikat kita perlukan inovasi. Ikut fasa syarikat anda, bukan ikut apa yang gergasi buat. Tapi, bahagian yang paling penting kita kena ingat, evolusi ini bukan cerita yang kecil versus yang besar semata-mata. Bila syarikat gergasi kuasai terlalu banyak supply chain, nilai jenama, teknologi, modal, ruang untuk syarikat kecil itu hidup makin kecil. Dan ini bukan cuma masalah syarikat kecil sahaja. Itu masalah keseluruhan ekosistem industri itu sendiri. Sebab tu buku ini ada sebut masa depan bukan sekadar tentang gergasi nak terus membesar, yang kaya terus jadi maha kaya. Ia juga tentang macam mana kerajaan perlu campur tangan untuk menentukan regulasi dan polisi-polisi. Pastikan persaingan itu adil supaya ekosistem itu terus sihat untuk semua, bukan hanya untuk yang paling besar. Saya harap anda belajar sesuatu daripada video ini
Terima kasih sebab tonton. Jumpa lagi di buku yang akan datang.